Lulus psikometrik PPK U1, ini langkah seterusnya. Tahniah untuk anda yang dah lulus ujian psikometrik Pembantu Perawatan Kesihatan Grade U1. Ramai calon dari Semenanjung dah dapat keputusan dan ramai yang senyum lebar hari ni. Tapi jangan berhenti kat sini. Lepas ni anda kena bersedia untuk tapisan temuduga. Cik Su nak bagi 3 tips penting temuduga PPK U1 supaya anda tak bela bila jumpa panel nanti. Yang pertama, faham betul-betul peranan PPK. Jangan sekadar tahu bantu jururawat. Faham tanggungjawab sebenar dari penjagaan pesakit, kebersihan ward sampai kepada pengurusan peralatan. Yang kedua, tunjuk sikap profesional dan penyayang. Panel nak tengok karakter anda. Jawab dengan tenang, nada sopan dan tunjuk empati bila sebut tentang pesakit. Dan yang ketiga, persediaan jangan cincai. Pakaian, sijil, resume semua mesti siap. Soalan klasik seperti kenapa anda pilih jawatan ni, wajib anda boleh jawab dengan yakin. Kalau nak nota ringkas khas untuk PPK U1 yang ada contoh soalan sebenar, ada checklist persediaan temuduga dan panduan langkah demi langkah, semua ada dalam rujukan temuduga PPK U1 ni. Klik link di bio sekarang ataupun DM Cik Su untuk dapatkan. Anda dah separuh jalan ke jawatan tetap kerajaan. Teruskan usaha, buat mak ayah, suami atau isteri bangga.